Anak muda kerja gig, duit masuk setiap hari, tapi masa depan tak terjamin. Tak ada KWSP, tak ada perkeso. Kalau aksiden, sendiri tanggung lah. Tapi sekarang, Kerajaan Madani dah ada solusi. Kerajaan akan menubuhkan satu Suruhanjaya Ekonomi Gig Malaysia, iaitu SEGIM. Tujuannya adalah untuk melindungi pekerja gig dan memastikan hak mereka terjamin dan memastikan syarikat platform tak sewenang-wenangnya eksploitasi tenaga anak muda. Dulu, pekerja gig ni hanya dianggap sebagai kontraktor bebas. Syarikat pun tak wajib nak bagi perlindungan KWSP atau perkeso. Tapi sekarang dengan SEGIM, hak pekerja gig akan dikawal selia. Maknanya apa? Maknanya ada caruman KWSP untuk simpanan hari tua. Ada perlindungan perkeso kalau ada berlaku kemalangan dan ada peraturan jelas supaya syarikat tak boleh sesuka hati potong komisen atau ubah polisi tanpa perbincangan. Jadi kenapa benda ni penting? Sebab kalau korang nak tahu, lebih daripada 1.12 juta pekerja gig di Malaysia ni tiada perlindungan rasmi. Kajian menunjukkan 80% pekerja gig tak ada simpanan prasaraan dan hanya 5% ada insurans perlindungan pekerja. Kalau sakit, kalau aksiden, macam mana diorang ni nak survive? Mungkin ada yang tanya, habislah syarikat-syarikat penghantar makanan ataupun barangan ni semua kena bayar lebih ke? Ya, memang syarikat ni kena bertanggungjawab. Tapi jangan risaulah, kerajaan tengah bincang juga mekanisme yang adil untuk pastikan supaya gaji tak turun dan harga servis pula tak naik. Negara lain seperti UK dan Indonesia dah laksanakan perlindungan pekerja gig. Malaysia pun sedang bergerak ke arah yang sama. Kita nak pastikan bahawa semua pekerja gig ni ada jaminan masa depan dan bukanlah sekadar kerja harian tanpa sebarang jaminan. Jadi bila benda ni akan dilaksanakan, rang undang-undang pekerja gig akan dibentang di Parlimen dijangka tahun ini. Ini bukanlah sekadar sembang kosong tetapi langkah tindakan konkret kerajaan untuk membela nasib anak muda khususnya yang banyak berkecimpung dalam industri pekerjaan gig ini.